Seterusnya, kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti kupasan isu bersama Khadijah Musannib, penyampai buletin edisi Yadim Cakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja dan menjalani kehidupan seharian. Namun di sebalik pelbagai manfaat yang dinikmati, dunia digital juga membuka ruang kepada pelbagai ancaman baharu, termasuk penyebaran aktiviti perjudian digital yang semakin sukar dikawal. Lebih membimbangkan, sindiket perjudian digital ini menggunakan pelbagai taktik dan strategi bagi mempengaruhi masyarakat, khususnya golongan muda, dengan menjanjikan keuntungan lumayan dalam tempoh yang singkat. Dalam slot Yadim Cakna kali ini, kita akan membicarakan isu judi digital, ancaman di hujung jari. Jadi apakah sebab yang menyebabkan judi cyber sukar untuk dikekang? Antara lain ialah identiti dan operasi merentas sempadan. Dia tidak dibuat di Malaysia, kadang-kadang di luar Malaysia kan. Jadi sukar untuk kita bendunglah, dan keterbatasan undang-undang dan sebagainya. Kemudian judi cyber ini dia bukan melibatkan golongan kaya sahaja. Platform yang disediakan itu dengan pelbagai. Ada di kalangan kanak-kanak pun ada. Mereka boleh berjudi. Ya, dulu kalau zaman kita kecil-kecil, judi dengan cara yang kita punya zaman lah. Kita beli satu permainan tikam. Beli, pergikan, ada nombor, tak ada nombor, ada nombor, dapat hadiah, gitulah. Itu zaman kita. Bila zaman semakin berubah, turut berubah ialah potensi berjudi. Maknanya potensi berjudi tidak lagi eksklusif kepada orang yang pergi ke tempat membeli dan membeli. Kadang-kadang duduk di rumah sudah boleh berjudi. Kan? Duduk di rumah, tak perlu ke kedai, tak perlu membeli tikam, tapi boleh berjudi dengan menggunakan handset dan sebagainya lah. Itu platform untuk kanak-kanak. Ada platform untuk para remaja. Ada platform untuk orang dewasa. Bahkan sampai satu peringkat, orang yang tidak merasai tentang syariat Islam, tentang hukum hakam, yang sudah berusia, masih lagi berminat untuk berjudi. Saya ingat satu yang disebut oleh baginda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min haram fannaru awlah bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Apa implikasi dia? Pertama sekali saya sebut tadi ialah setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, kita kata qimar atau maisir atau judi, itu adalah perkara haram. Judi dalam bahasa Arab dikatakan maisir ataupun qimar. Maka Islam mengatakan haram. Bila dia haram, maka haram dimakan dan haram segala-galanya. Maka oleh kerana itu, bila seorang itu makan, tumbuh pada daging dia, daripada tubuh dia, adalah bersumberkan kepada haram. Sama ada zaman Nabi atau zaman sekarang atau zaman yang akan datang, hukum tetap sama, tidak akan berubah. Kesimpulannya, pencegahan terhadap judi digital tidak cukup dengan penguatkuasaan undang-undang semata-mata. Apa yang lebih penting ialah membina kefahaman bahawa perjudian bukan sekadar satu kesalahan di sisi undang-undang, malah merupakan ancaman kepada akidah, institusi keluarga, kesejahteraan masyarakat dan masa depan negara. Apabila pendidikan, dakwah, keluarga dan masyarakat berganding bahu, kita bukan sahaja mampu membendung gejala ini, malah dapat melahirkan generasi yang memilih usaha, integriti dan keberkatan sebagai jalan menuju kejayaan. Sekian daripada saya, Khadijah Musannib, untuk buletin edisi Yadim Cakna kali ini. Terus bersama rakan penyampai buletin Yadim TV untuk berita seterusnya.